Menceritakan kejadian, Khairi yang sukar untuk bercakap akibat kecederaan serius pada rahangnya berkata, dia bersama beberapa penduduk kampung cuba menghalang sekumpulan lelaki daripada mencuri lembu jam 3 pagi. So pasal tu lah kita cakap. Sebab dulu, zaman dulu, waktu dulu di sini, di Kelab Kita Sayang tu, UP, kawasan tempat penternak lembu, kambing, tanah sultan di situ. Tapi sultan buat tu Kelab Kita Sayang. Tapi kita nak cerita balik di sini macam dia penjaga lembu ni. Saya tunjuk macam ada satu lagi gambaran mirip ni macam ni di sini. Kamu tak percaya, kamu check tengok. Ada satu dan dua orang di hujung sana yang suka ambil kacau waris. Waris bukan termasuk ibu bapa. Dia tak berani kacau orang-orang yang di sini. Ada dua orang, tiga orang kawan saya ni. Amirul seorang, Firdaus seorang. Ada lagi yang tu jangan datang tu. Apa ni, Net 125Z tu. Itu cuma kita nak cerita apa tau. Ni nampak ni, Google dia hidup. Google Firdaus 125 tu kita buka nak tengok apa yang isi kandungan yang sampai muncul colek. Benda tu dia tak boleh pakai user apa pun tak boleh. Dia didaftarkan permanent di TM sana. Telekom dan TMB. Kamu ambil, kamu cuba ubah. Misalnya kamu ada alat terima kasih, daripada tu kamu guna Khadijah punya, curi, pindah daftar ke akaun online pada Syazana, kamu curi IC kad pengenalan dia, masuk pada akaun ke penjawat awam tadi. Setelah Wahidah dah ambil. Lepas tu baru pindah balik. Isu tu kait dengan Rahmat pula masuk ID caller. Saya tengok, saya tak sentuh, saya tengok je dan buat laporan. Jadi bila kamu nak selamatkan akaun sini, saya kata tak boleh mak. Mak Manding, Mak Ainon, jangan macam ni, makcik. Jangan macam tu, ambil akaun sana bagi. Pada simpanan tu dalam bank tu, bank siapa? Rupanya bank dia tak tahu kata bank tu dicuri daftarkan buat kat sana. Dia buat macam mana bank phishing, dia curi, dia bagi pada orang yang lain, orang saudara dia sendiri. Itu jahat tak? Jahat lah. Jadi dia nak selamatkan, dimasukkan SPRM nak siasat, bukan nak ambil dia kerja. Faham tak? Jadi saya pun tahu isu tu berkait dengan counter setting. Macam mana boleh setting sampai macam tu? Rupanya duduk dengan topi golf dengan Zarin. Si Wahidah pun. Jadi dia tu dipantau sebab apa? Sebab telefon tu abang ipar punya. Yang satu lagi tu. Yang di Syamel tu. Sebab tu Syamel pun kalau saya pun saya akan tengok. Yang tu dia takkan buat macam tu sebab dia bukan bodoh. Kalau saya pun mencuri, dia pun mencuri pun dia tak pernah buat macam tu. Saya pun tahu. Dia mencuri macam lain. Orang nak ambil wang umpat macam lain. Bukan macam tu cara. Tu cara bodoh. Ambil. Memang dia kata dia pandai buat phishing. Dia boleh guna infrabright, ubah wifi. Dia buat tutup apa-apa ke. Tak boleh. Kita tahu walaupun kita guna tekan, dia akan snap kita. Macam kamu curi telefon saya report. Ada kes besar. Saya, telefon tu dia ada intruder selfie. Kamu on, dia akan tangkap gambar. Kalau tak boleh pun tutup. Kalau kamu pompak, kamu tutup pun, ada device untuk check kamu punya tempat longitude kamu kat mana. Kalau kamu cepat, nasib lah kita kata. Kalau kamu buat pada orang lain tak boleh lah macam tu. Itu untuk kita tengok awal siasat macam mana boleh pindah pada isteri. Adakah orang nak buat pada sendiri dengan isteri? Ada tak ada? Sebab tu kita nak banyak dihalang. Nak selamatkan dia, dia diajar pula kata kita ni tuduh dia. Kita tak tuduh dia, orang yang buat pada dia tu. Dia tak sedar, macam dia keperluan tak ada, susah. Dia buat lari macam tu saja. Cuma kita nak cerita, jangan jadi bodoh dengan orang, faham tak? 10 April lalu. Menurutnya penembak Macam tu juga apa ni, Atikah juga. Atikah dia tak ada terlibat dengan aktiviti arak dan sebagainya, judi kan. Dia ada kes kupa nak cari penembaga hilang ataupun macam mana wanita dalam tu kes dengan setan di 2 lagi terlibat kanak-kanak di 5, di 9. Saya semua bagi contoh kan apa yang kita tengok di media, kita akan ceritakan balik kenapa muka sama di sini. Sebab saya katalah bila jadi macam tu kamu akan dapati dia orang akan gunakan apa Venom dan juga orang-orang yang kes syndicate dadah. Sedangkan kita kata itu adalah syndicate yang nak melindung dia punya defisit dadah, defisit jualan, cash dan simpan di komuniti tu. Kan? Jadi dia buat macam tu. Jangan dikelirukan. Bila dia buat macam tu, kawan-kawannya kita marah Atikah ke kan? Atikah, apa ni? Saya tahu dia takkan buat macam tu. Takkan bodoh orang main. Kalau saya pun, macam kita tengok kes dia tulis methamphetamine, dia tak tulis methamphetamine, dia akan tulis batu. Sejuk, aiskrim, itu perkataan yang tetap pizza. Dulu pizza morfin.
Dari Amerika saya tengok tu nama-nama tu dia naik di Maps, Muffin, Pizza. Jadi Pizza Hut. Ada macam hot and cold. Bahasa-bahasa kita tengok. Tapi kita tak membaca dinamik yang macam mana kes yang betul-betul pizza, betul-betul aiskrim. Tak, ini kita kena niat. Macam kamu dengan niat tunjuk muka dia, nak kenalkan muka seorang lagi, wajah seorang lagi. Tu niat. Macam Smart Stick, dia pantulan tu linear juga. Kelompok-kelompok kegiatan.